Pantai Hiburan adalah salah satu destinasi pantai yang terkenal di Rompin, Pahang. Ia menawarkan suasana yang tenang dengan pasir pantai yang lembut, air laut yang jernih dan angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Selain tempat untuk berehat, pantai ini juga sesuai untuk pelbagai aktiviti rekreasi seperti berkelah, bermain layang-layang dan memancing. Di mana terletaknya pantai hiburan ini? Pantai hiburan terletak di daerah Rompin, Pahang, kira-kira 133 km dari Kuantan. Ia mudah diakses melalui jalan raya utama dan berdekatan dengan Pekan Rompin, menjadikannya lokasi yang strategik untuk pelancong dan penduduk tempatan. Pantai ini boleh dikunjungi pada bila-bila masa sepanjang tahun. Waktu terbaik untuk menikmati keindahannya adalah pada waktu pagi untuk melihat matahari terbit atau pada waktu petang untuk menyaksikan matahari terbenam yang memukau. Jika datang pada hujung minggu atau musim cuti, pantai ini lebih meriah dengan kehadiran pelancong dan penduduk sekitar. Pantai hiburan sesuai untuk semua golongan, sama ada keluarga yang ingin bersantai, pasangan yang mahu menikmati suasana romantik atau individu yang mencari ketenangan sambil menikmati keindahan alam. Ia juga menjadi tempat berkumpul bagi penduduk tempatan untuk aktiviti riadah. Untuk ke pantai hiburan, pelawat boleh memandu sendiri atau menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas dan teksi dari bandar berhampiran. Di pantai ini, pengunjung boleh melakukan pelbagai aktiviti termasuk mandi laut, bersia-sia di tepi pantai, menikmati makanan laut di gerai berdekatan atau sekadar berehat sambil menikmati angin laut yang menyegarkan. Kesimpulannya, pantai hiburan adalah lokasi yang menarik untuk dikunjungi, menawarkan gabungan keindahan semula jadi dan suasana santai yang sesuai untuk semua peringkat umur. Jika berada di Rompin, pantai ini adalah salah satu tempat yang wajib disinggah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.